jihad, Nabi naik ambil semayang. Anak dia banyak juga. Kata Tuhan tu duduk balik atas. Nabi naik, imus semayang balik atas. Kita duduk dengar lah. Tak itu kan? Tengah daripada Tuhan ada atas. Doa gina, hatak kat atas. Tak itu kan? Tak ada itu. Tunah dia. Pasanya dia. Lepas itu Tuhan duduk dalam Baitullah. Orang tak pergi Mekah hadap Baitullah lah. Kalau nak kiyah dia nak ambil nah tu tak itu. Lagu tu tak lewat nah. Yang nah ni yang nak qata'in dia panggil. Lain pada qata'in dalam akidah tak lewat nah dia panggil. Lalu berkata Allah Ta'ala, Allah royak selalu. Betapakah akau melihat akan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam padahal ia siapa dia? Demi tu tak mesti. Betapakah akau melihat akan umat Muhammad alaihi salam padahal ia Allah. Tu kata ni itu masalah lain lah. Padahal ia Allah tu telah mengetahui dengan halnya umat Muhammad. Allah tahu lah kodoh kerana kita mengaji ilmu. Ilmu Tuhan meliputi panggil Tuhan tanya Jibril-nya. Ni panggil cara nak berkecek. Allah tahu lah kodoh. Supaya Tuhan tanya, wa ma tilka bi yaminika ya Musa? Apa di tanganmu tu? Jadi kalau kita faham zahir tu, Tuhan tak tahu kata Musa dak pergi apa kalau nak ambil zahir. Tu kena kira banyak. Nak buat tubik tua satu-satu masalah ni dia kena hipung banyak. Dia tak boleh ambil sebaris gitu. Dia kena ambil diumbi. Habis tu orang tua dulu dia pesan kata, mau nak mengaji kitab tak mahu sesak dengan masalah, mula di basmalah, habis. Kalau ambil 2-3 lah kita baca, sesak lalu dah lagu tu. Dia panggil ambil tengah. Kita tak reti gapo dia dok kecek hak awal. Tu salah satu daripada silap orang kamar dia ambil kitab-kitab ni, dia ambil tu je yang nak. Selera tabak selalu dah. Bukan tuai kitab tu kanak sepah dia nak tu tak. Tuai kitab kanak lagu lain. Dia pergi faham tak lagu lain. Sebab apa? Sebab dia tak ada ambil di awal. Tu sesak barat habis na'udzubillah. Maka Jibril pun ceritalah. Royaklah. Sebagai ia. Apa dia ulat ni? Ia Jibril pula. Sebagai ia Jibril melihat itu. Dia tengok tu lah. Dia royak dia tengok tu. Ni cara kita ulama dia kare ibarat nak kita pandai bukan cek daripada bab di dalam kitab. Baik kita Arab, baik kita Jawi, maka domain tu dia kena bersungguh-sungguh perhati silap domain, silap masalah. Habis tu dia kena talaki dengan tok guru. Kalau tak talaki tu, na'udzubillah. Habis tu orang hak tak ngaji ni, hari ni sakit kepala sesak barat pula kalau dia duk tengok dalam sosial media ni, ialah dia kena pergi cari tok guru ngaji. Hak kita dengar dalam sosial media tu boleh dengar puas-puas duk tak apalah tu. Nak ambil reti dengan semoti, kena pergi cari talaki dengan tok guru. Jibril royak cerita kata dia pergi tengok api makan habis segala tubuh umat Nabi hok duk dalam neraka tu, hok tinggalnya api tak makan,
muka dengan hati. Berkata Allah Ta'ala, adakah? Ni Jibril cakap dengan Tuhan lah. Berkata Allah Ta'ala klik, jawab Jibril tu, adakah mereka itu? Apa dia? Ahli neraka. Ahli neraka umat Muhammad ahli neraka tu. Tu mereka itu. Mereka ahli neraka tu ada berpesan kepada Muhammad bagi ada pesan gitulah. Ni orang ahli neraka hok duk seksa di dalam neraka tu pesan royak kepada Jibril, pesan pada Nabi gini. Ya tak royak masalah. Butir-butir pesan tu ya tak royak. Kalau gitu berkata Jibril. Ada apa tu? Takut baca babo ya. Baca babo macam kepala mati ni. Ya. Ayat jom pada na'am. Ya. Ada kiri salah kepadanya. Kepada Muhammad. Yang ni puak dalam neraka tu tidak ingat ke Nabi ni siapa kira salah. Jibril kira salah ke Nabi Muhammad weh. Baru tahu. Tekah Nabi Muhammad suruh pergi semaya jemaah ni tak pergi. Tak itu kan. Kalau Jibril kecek banyak situ letih kan. Baru nak kira salah muduk dalam neraka. Tekah duk dunia tu Nabi Muhammad suruh pergi semaya jemaah sejak tak pergi. Suruh pergi mengaji pun tak pergi. Tawak meru, tameru cara dia. Kedai kopi boleh pergi. Sejak tak boleh pergi. Ya orang kita kadang-kadang kedai kopi ya boleh pergi pagi. Sejak tak boleh pergi. Ya ada sekupolek orang kita. Walau tak banyak tak itu kan. Yang mepeh ada kedai kopi. Sejak tak mepeh gidak. Kita ngaji ni gigilah kedai kopi. Tapi lepas pada sejak tu baru pergi kedai kopinya. Barulah makan teh tu berkah. Ya balik. Orang bahasa Melayu ni banyak kedai kopi. Ino balik kurang sekali. Ada juga cara-cara. Tapi banyak kedai kopi, kedai makan ni Melayu deh. Masa kita lah. Ambil Cina ni, dia ada bergaduh nak susung harta benda ekonomi ni. Tengok tak ada kedai kopi mana dia. Ada pun ada cara-cara gitulah. Kira salah weh. Kira salah kepada Muhammad. Lepas tu pesan pula. Dan berpesan bagi seroyak lah. Mari padu, mari tengok kata weh dia duduk dalam neraka ni kali lah. Tak itu kan? Maka Allah Ta'ala pun suruhlah Jibril pergi. Itu mungkinlah Jibril. Dia kecek dengan Jibril ni. Mana tu? Macam mana? Pergi pada Jibril. Dia yang tulis. Jadi sama-sama gitu. Sama-sama. Mata kita ni pun ya bukan tua dak. Ya lama dia ingat dah. Jibril pergilah. Kalau Tuhan suruh dia pergi sama Muhammad alaihi salam. Pergi sok Muhammad. Tak kalau pergi kat Muhammad ni. Muhammad duduk mana tengok tu.
Maka Jibril pun pergilah kepadanya kepada Muhammad. Nyo tu dia. Jibril pun pergilah. Dia naik gapo, naik motor kan, naik kereta tak royak sini weh. Kaya regi dengan sayap dia gitu ni. Ya Jibril ni 100 sayap katakan. Satu sayap dia ni kalau buka satu sayap bermolek dengan dunia ni. Dia sayap oleh malaikat ni. Ambil dia boleh pergi jauh-jauh tu. Pergi dengan ham menangis. Pergi dengan ham tiak, pergi dengan ham menangis. Jadi kita tengok sini malaikat pun menangis juga. Karena dia sebagai ada akal juga. Hanya malaikat ni tak ada nafsu. Akal dia ada. Dia senang. Dia demo ni buat amal tak beradu. Dia tak ada nafsu. Tak dirakuk Tuhan. Ada rokok. Ada sujud. Ada tasbih. Ada iktidah. Ada macam-macam. Amalan dia. Tapi bertiak juga dia. Padahalnya Muhammad alaihissalam ke Jibril ni di dalam syurga. Di bawah pohon tuba di dalam kemah. Duduk di bawah kemah dia. Kemah ke apa ni? Kita kalau segera pahal kita sini ke kemah kain getah, kemah besi. Bermacam-macam kemah lah kita tengok. Kereta tu akan kemah. Tapi kemah Nabi duduk ni tengok. Ayat dalam hadis daripada permata-permata yang putih. Kerana putih ni sunnah ni. Permata yang putih. Molek lah. Kinayah pada molek. Nabi duduk di tempat yang bersih. Nabi duduk di tempat yang melia. Kerana dia ni orang melia. Nabi ni selebih-lebih Nabi. Seafda makhluk dia. Itu kita di dalam hidup kita ni. Cara dia kena banyak selawat. Jangan kurang 500 sehari semalam ke. Orang boleh baca beribu-ribu, baca lagi. Tapi kita orang doa ni jangan kurang pada 500 sehari semalam. Zikir pun foto hamba juga. Jangan kurang 500 sehari semalam tu. Lepas ni masuk bulan Rajab ni. Kolonyak ni. Kerana bulan Muharram dia panggil ni. Bulan Rajab ni salah satu daripada bulan Muharram. Kita tengok dalam satu hadis, bulan Rajab ni satu amalan diganda 30 ganda ke. Kau naik ke atas ni lah. Puasa ada berganda, sedekah ada berganda, zikir ada berganda, kita mai mengaji ada berganda, baca Quran ada berganda. Dan bulan ni bulan Nabi berdoa. Ingat tak lama? Mana ada doa? Kamu tak ingat malu di budak anak ni. Ya tarikan Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa balighna Ramadana. Tuhan, wi berkat aku hidup di bulan Rajab ni. Tuhan, wi aku hidup berkat di bulan Sa'ban. Dan umur aku wi sapa di bulan Ramadan. Kena baca dah lah ni. Lepas maya baca kan. Rajaba. Fi Rajaba wa Sa'bana wa balighna Ramadana. Habis itu dalam hatu dari permata-permata yang putih
dan baginyo. Bagi apa orang? Bagi kekmo. Baginyo. Nyo kekmo tu. Apa ribu pitu. Oh, bukan halau demo wajur ni Mekah baru ni satu tu kita tanya kata banyak mana ni sewa ni 20,000 kok. 20,000 besar. Kalau 10 hotel 20,000 belana. Baginya bagi kemah ni ada 4,000 pitu. Besar mana tak tahu lah weh 4,000 pitu ni. Tak ada rumah tamu muka bumi ni tak ada. Tak itu kan? Ada tak muka rumah tamu muka bumi ni 4,000 pitu? Ada tak kan? Tak ada dah. Rumah beno tu besar dah berapa pitu kan dah. Tapi banyak dah juga. Kalau rumah kita kat kampung kan 2 pitu, 3 pitu. Kalau rumah besar tu sampai 10 pitu tu tinggi dah tu. Kalau masjid pun patut mau juga 10 pitu, 15 pitu. Ni 4,000 pitu. Allahu Akbar. Dimaki ialah. Balah tu. Jadi kehebatan Nabi ni tempat dia duduk ni pun Allah Akbar. Ni dia panggil hadis cara cerita dia panggil. Kan? Hadis cara cerita dia panggil. Cerita apa? Cerita umat Nabi hidup dalam neraka. Maka lalu menanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada itu. Maka lalulah menanya. Tak molek welamu. Tak itu pula. Qala al-musannif rahimakumullah. Mana tak sudah kita mengaji dah daripada makna puji dan lafaz puji, ada lafaz puji pada lugah, ada lafaz puji pada istilah, dan puji itu ada 4 macam. Sudah selesai dah. Hanya nak ingat tu kena kita tengok semula pula. Hari ni kita nak masuk lagi di dalam ketebah kitab kita ni. Nak masuk tahu sikit sebanyak daripada rukun puji. Dia ada rukun dia. Tiap-tiap satu ni dia ada rukun, ada syarat. Semaya ada rukun, ada syarat. Puasa ada rukun, ada syarat. Haji ada rukun, ada syarat. Kedua-dua tu wajib dua. Bermula rukun. Ya rukun ni apa? Satu perkara. Dia nak sah satu perkara, dia juzuk benda. Tu Melayu dia panggil. Bermula rukun puji itu. Adanya ialah bermula rukun
puji itu ialah 5 perkara. Tu mubtada khabar tu. Bermula tu dia panggil mubtada. 5 perkara tu dia panggil khabar dia. Maknanya kalau kita nak puji ke siapa-siapa dia pun, baik nak puji ke makhluk, baik nak puji ke Allah, nak puji ke apa, ada 5 rukun ni. Mana kata 5 rukun ni? Pertama, hamidun. Hamidun, hamidani, hamiduna istifa'il. Hamidun. Apa hamidun? Yakni orang memuji. Kita kata apa ni? Allah ni borah dia. Kita dia panggil hamidun. Orang hok juru puji tu dalam bahasa Arab dia panggil hamidun. Orang yang memuji. Kali itu siapa sini? Ada buat kita ni. Maka yang memuji di sini Syekh Sanusi. Syekh Sanusi ni aulia Allahnya. Wali dia ni. Nama apa dia? Nama apa hari ni kita ngaji ni? Muhammad bin Yusuf As-Sanusi. Muhammad anak Yusuf As-Sanusi dia panggil. Ya, goliknya ulama ni tepat dia beranak tu. Gelar dia. Kata Ghazali, Ghazah. Tepat dia beranak. Nawawi, Nawar tu. Tepat dia beranak, tepat dia lahir tu. Itu pertama. Kedua daripada 5 tu Mahmudun. Kedua dia panggil Mahmudun. Mana ni? Iaitu Mahmud tu yang kena puji. Mana? Hak kena puji iaitu Allah. Saat ni kan? Alhamdulillah. Ibn Sanusi dia buat kita, dia mula Alhamdulillah. Yang muji tu Ibn Sanusi. Hak kena puji Allah. Ni puji dia ada kan? Sebut molek tu panggil puji pada lughah dia panggil. Ketiga daripada 5 Mahmudum bih. Dia panggil Mahmudum bih. Gapo pula Mahmudum bih ni? Iaitu Mahmudum bih ni sifatun, sifat yang kepujian. Yang sabit ia sifat kepujian tu bagi Allah. Kesempurnaan dia tu. Kesempurnaan dia, kelebihan dia panggil Mahmudum bih dia panggil. Ni dia hurai mari dengan secara luah dia panggil. Syekh Muhammad Zain ni Al-Fatani ni tulisan dia ni untuk anak bahasa Melayu kita dalam 45 wilayah. Bahkan orang hak bahasa Melayu ni banyak guna ni kitab dia ni. Baik Malaysia, baik Indonesia, baik di petani ni ke seluruh ponok dia guna ni. Kitab ulama-ulama yang berkat yang ada di petani kita ni semua tertib ponok dia guna belaka. Sekiranya kalau tidak ada di dalam susun ni tertib ponok, maka hilang kitab ni. Mungkin kata hilang. Tak rasa gitu. Kerana apa? Kerana sekolah bercetak-cetak beratus-ratus sekolah tak ada.
Guna kita ni, dia tak guna kita ni. Dia guna kalau dalam sekolah, dia panggil at-tauhidu. Tauhid tu. Salah. Dalam kitab itu, dalam kitab apa ni, dalam kitab Melayu petani ni, dia ada dua dah. Tauhid salah, tauhid qalah, dia ada sekali dah. Habis tu tetap dia nak kira budak fair dengan ayat mutasabihah. Salah kata lagu ni, qalah kata lagu ni. Soho dah. Qalah dia salah min ahli sunnah wal jamaah. Gi sekali, tapi selisih sikit-sikit ya. Ingat oleh. Maka dia monilah temarus temuruh mari kalau orang lulus pondok ya. Dia tak ada geleweng ke mana dah. Yang kita dak jadi masalah ni kerana dia mau tak ada mengaji serta pondok tu. Ini automatik. Kalau dia ngaji kitab lain. Ngaji kitab lain tu kalulah seorang dua ada kasar yang ambil kitab hadiah ngaji. Belawai selalulah. Tapi tak ada banyak orang. Dia tak itu kan. Tak ada banyak orang pun bosan juga. Tak meluit tu tengah malam tak itu kan. Jika tak ada udara tu tak bosan. Dia duduk pukul dalam sejik. Hello. Ni ada udara ni bosan. Ni pakak tengok belakang memang. Pakak dengar belakang tapi dengar tak henti. Dengar lah itu tu lah. Henti jaga-jaga. Tak itu kan. Ni kita orang tua ni. Kena hidup. Habis tu manakala kita tengok di petani kita baik di Malaysia lah ni, ponok hidup lek. Walau jadi soalnya tarik tahap ujian ni jadi ponok hidup lek. Pada petani kita pun banyak ponok-ponok kan. Tak itu kan? Tak apa. Kalau budak boleh baca kitab tu, dia ngaji buat pondok tu. Supaya buat tapih, buat pagar daripada akidah-akidah yang sesat nak masuk lagi ni. Kita pongkang dengan pondok dia panggil. Itu yang ketiga. Rukun dia panggil. Apa daripada limu mahmudun alaihi. Ni rukun yang keempat. Iaitu mahmudun alaihi tu. Domi-domi tu kita jangan tinggal sangat. Kalau kita nak baca pula mesti dah dalam istilah dia panggil dobit. Dobit. Kita mengaji dulu dah tok guru. Tok guru hak kita ngaji dia panggil wala telaah ni lah. Ada seorang wala telaah tu kalau ngaji dia royak. Dobit tak? Tak dobit. Dobit lah. Yang weh. Kita tak dobit dah. Baca. Kalau kita nak baca tak boleh. Tak ada dobit. Dobit. Yang ikhlas tu dobit dia. Kalau dia baca kitab malam ni, kita duduk sini dengan majlis dengar. Dobit. Dia suruh nak murid dia dobit. Habis tu kalau orang ngaji dalam, huruf kitab dengan dobit tu sama banyak. Tu yang ngaji dalam, tertik dalam. Kalau tak guru, tekan suruh dobit. Biru pun kita. Ada kita penyel sebuah kita dalam tu, dia tak pada lagi. Dia ambil bok je. Buat gebar kau ni. Nak dobit ni. Tu pening kepala tengok juga. Dobit banyak pun pening kepala juga. Jangan banyak sangat dobit. Domi-domi dah. Tu mana kata? Apa daripada rukun 5 saat ni mahmudun alaihi. Mana mahmud tu? Iaitu mahmudun alaihi ni nikmatun, nikmat mana? Nikmat yang puji atasnya, atas nikmat tu lah. Kita boleh buah timun.
Kita ambil wah timur dak orang atau panggil mahmudun alaih. Nikmat hak kita ambil itu. Nikmat ni banyak, nikmat ni tak habis nak bilang. Kalau kita ambil pagi ni sampai gelap nak bilang nikmat Tuhan, tak habis lagi. Dalam sebuah kitab kata nikmat Tuhan hak bui kita seorang-seorang ni nak hitung pun tak habis, nak bilang pun tak habis. Nak syukur pun tak habis. Hitung tak habis, bilang tak habis, syukur tak habis. Banyak lah. Siapa dia Tuhan kata sendiri. Ingat tak ayat tak man? Mana? Ada ingat iman. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Saya kata, kalau buat kita ni dok hitung, dok bilang nikmat Tuhan, ambil wah ketat dok bilang, ambil akal bilang, la tuhsuha, tak habis. Habis gini. Nikmat Tuhan buat kita ni pun nak bila tak habis. Tangan ni harganya anu. Dengan jadi nayak nak tukar tak? Demo ni. Gerak tangan demo pakai jadi nayak. Tak mau pilih dah. Pakai demo sorang aja. Nak dah? Tak mau. Kalau nayak nak jadi nayak ni habis juta-juta. Tapi kita minta gerak tangan. Demo gerak tangan potong. Awal rumah nak beri demo jadi nayak. Tak mau. Itu kan? Bawa kereta majedi. Harga 4 juta. Tak mau. Ni mahal tangan. Kan tak ada kira banyak lagi. Kaki apa lagi. Itu kan. Kaki ni selipar kita berapa kain dah. Pakai kaki tu. Ada nak pergi saling kaki? Tak ada. Nak kena gerak tu suku kira lah. Ni nikmat banyak. Pas gu dia ni apa? Gu nikmat ni apa? Gu nikmat ni rahmat. Nikmat ni umum. Umum ni no? Dia orang Islam pun ada, dia orang kafir pun ada. Itu panggil umum. Ada pun rahmat setengah-setengah lah. Kau bagi orang beriman. Kerana tarikh dia rahmat ni, Allah bui ke satu benda kepada seorang itu, Allah nak apung dosa. Itu dia orang kafir tak ada. Apa tu dia ada senil-ini juga tu. Tu dia panggil itibak bagi orang mukmin panggil. Kena rahmat juga tu kerana mengikut orang Islam dia panggil. Tu kena pergi tengok. Pergi beza tengok nikmat dengan rahmat. Banyak nikmat Tuhan ya Allah. Makan nikmat Tuhan, tengok nikmat Tuhan, minum nikmat Tuhan. Ni udara oksigen hak kita dak hirup ni. Nikmat Tuhan. Kalau bahasa kena bayar supaya kita api tu, boleh bayar mati. Tak itu kan? Tapi kita tak hirup nikmat Tuhan ni. Itu nikmat. Nikmat puji atas nikmat. Dia panggil dalam Arab panggil mahmudun alaihi. Nikmat tu orang panggil mahmudun alaihi. Tangi kita ni hak Tuhan buat ni dia panggil mahmudun alaihi. Nikmat Tuhan bui kita ya panggil. Mana? Nak terima kasih ni. Nak terima kasih di atas nikmat hak Tuhan bui ni, hak terik sekali, hak tinggi sekali semaya. Ni Nabi semaya buka kaki ni. Orang syukur nikmat Tuhan hak nombor satu sekali contoh dengan Nabi, iaitu semaya. Zikir pun syukur nikmat Tuhan dah. Mari ngaji ni pun syukur nikmat Tuhan dah. Tapi semaya banyak tu lah. Lebih afdalnya. Kenapa? Kerana ketika Nabi semaya kaki dia bekau, Aisyah tanya, "Ya Rasulullah,
takkah Rasulullah ni Tuhan apung dosa habis kita? Orang maksum? Ya. Nabi jawab kata, "Ya Aisyah, saya ni nak jadi afala yakunu abdan syakura? Adakah aku nak jadi hamba hak syukur dengan Tuhan?" Jadi inilah isyarat kata semaya ni syukur nikmat Tuhan yang terlebih afdal dia panggil. Itu kena akik naik ke? Tak ni. Malam ni ada semaya witir 3 rakaat tu tambah 5 rakaat. Lepas tu nak beri banyak lagi ni. Nikmat Tuhan beri sehat kita ni, umur banyak ni. Bisa pas 9 rakaat. Tak kena lagi 11 rakaat. Tiap malam 11 rakaat, setiap malam 11 rakaat. Tu nak syukur nikmat Tuhan. Beri kita jadi orang, dan beri kita jadi orang beriman, dan beri kita ni sehat. 11 rakaat tiap malam, 11 rakaat tiap malam. Tidur sebentar, bangun pula maya tahajud 8 rakaat. Gini ni. Nak syukur nikmat Tuhan. Ni tu. Tahu mana dikatakan takat mana dikatakan ukur nikmat. Bagi kita tu guna belakang dikatakan ukur nikmat. Malah mana pula nak panggil kukur nikmat Tuhan tu dia. Ni syukur tu kita reti lah. Dia kena pergi ke takrif dia lah. Takrif syukur tu kita gunakan tubuh kita semua ni. Anggota 7 kita ni kita nak royak mudah-mudah. Guna tepat hak Tuhan nak. Kaki kita ni jalan mari ngaji. Syukur nikmat Tuhan dengan kaki. Tangan kita ni bawa kita. Syukur Tuhan dengan jalan bawa kita. Mata kita tengok takut tepuh dengan orang. Syukur mata. Mari duduk makan syukur tubuh badan kita habis. Itu panggil syukur. Kupu lawan tu. Gunakan kita ni di tempat hak Tuhan larang. Demo ni alhamdulillah mari ngaji. Kita pergi buka tali besing, buka teratak, tengok orang gocok. Orang gocok hak nyai tu. Tapi kita tak main judi sini. Aku taruh hak baju merah ni. Mung taruh hak baju hijau. Lah. Tu panggil kupu. Kupu apa? Kupu nikmat. Tuhan beri mata ke dia. Suruh tengok kita, suruh tengok hadis. Dia kita tengok maksiat. Dia panggil kupu mata dia. Telinga dia dengar lagu. Tong-tang. Kupu telinga. Lidah dia pergi mengupak. Kupu. Apa panggil kupu lidah. Kaki jalan ke tempat maksiat. Kupu. Mana? Kereta anggota yang 7 di tempat maksiat. Dia panggil kupu. Ayat mari. Kalau kamu syukur, Tuhan tambah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita syukur, tambah. Sampai surga. Tapi kalau kufur, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Nanti azab. Itu panggil kufur. Orang pergi ber belakang, orang pergi sejik belakang. Kita tak pergi. Dia panggil kufur juga. Kufur nikmat sehat dia tu. Tak pergi ke masjid. Untuk dia lah rumah dia. Kufur. Lepas tu banyak mana? Tak main. Orang kufur dengan syukur ni banyak mana? Banyak kufur. Cuba mak beri ayat. Tu ayat sikit. Ayat tu kufur banyak tu. Orang syukur ni sikit. Ayatnya wa qalilum min ibadiyas syakur. Orang kufur banyak. Mana ayat mana? Innal insana li rabbihi lakanu. Sungguhnya manusia ni banyaklah kufur. Jadi alhamdulillah lah. Buat kita semua duduk dalam masjid ngaji ni. Orang syukur nikmat Tuhan ni. Alhamdulillah. Syukran lillah. Tapi jangan sombong.
Temu tak ngaji aku hok lebih kali yang ni. Namu tupoh pala tu pula. Hanya temu orang tak ngaji, ngaji dah weh. Dakwah dia tak apa. Tu nah. Nah kata orang kufur banyak ayat sani. Nah kata orang kufur orang suka sikit anah sani. Dia panggil orang nak nah hari ni. Sikit-sikit nak nah. Oleh itu kita ni masuk dalam orang suka. Orang sikit kan ni. Mana kita? Kelima. Lapa. Sirah dia panggil. Kalau tak panggil sirah. Rukun kufur yang pertama, rukun puji yang pertama hamidum. Rukun puji yang kedua mahmudun. Rukun puji yang ketiga mahmudun bi. Rukun puji yang keempat mahmudun alaihi. Rukun puji yang keempat ia panggil sirah, yakni lafaz. Balah mana? Contoh dia. Contoh lafaz tu balah mana? Jawab lagi dah. Seperti katanya kata seorang lah. Tak ada. Seperti katanya atau kata seorang yang muji dia. Kata mana? Alhamdulillahilladzi hadana. Ada. Segala puji bagi Allah yang menunjukkan kita. Cukup tu. 3 tu. Hamid yang memuji. Lepas tu kena ada sirah dia. Sirah tu alhamdulillah. Kalau bahasa Melayu ni hak Arab. Tawasyanu pemurah. Mula barah mu ya Allah. Dia kedai kopi kalau mu ada mu bayar belakang ya Allah. Kita puji dia. Ada 5 tu. Kita puji kita alhamdulillah ni barah ni. Ada 5 saat ni. Kita puji kata Yusuf ni jangak ni. Ada 5 saat ni. Ada Hamid, ada Mahmud, ada Mahmudun bi, ada Mahmudun alaih, dan ada sirah. Dia panggil apa? Habis. Kita tahu dapat dalam masalah dalam kita ngaji ni kita tahu kata apa ni puji ada takrif puji pada lugah kita ngaji dah. Takrif puji pada istilah kita ngaji dah, rukun puji kita ngaji dah, sikit-sikit kita kena isi masuk dalam dada kita, habis tu dia masuk pula. Kemudian diiringkan oleh musannaf itu dengan selawat dan salam atas Nabi Muhammad dengan kata musannaf wallahu a'lamu bis-shawabi. Begitulah kepada muslimin dan muslimah di dalam istiqamah mengaji kita di majlis Islam Cawak Jalan dalam minggu kita di samping tu kita berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semua duduk di dalam sihat dalam ibadat dengan Allah dan kita ada di dalam rahmat Allah, dalam barakat Allah dan di dalam hidayah, dan kita semua ni kita pakai sungguh berdoa kita semua dapat husnul khatimah insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana bi husnil khatimah wa la tu'inna alaina bisul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi
sallallahu alaihi wasallam.